Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hidup di satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan banyak kelebihan. Dan antara sebab Allah taala muliakan Ramadan ini, antaranya sebab dalam bulan Ramadan inilah Allah turunkan Al-Quran sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Gapo-gapo kalau tepek Al-Quran mulia satu. Nabi mana Tuhan turun Quran dia? Nabi Muhammad SAW. Maka jadilah Nabi Muhammad semulia-mulia Nabi. Malaikat mana bawa wahyu Quran? Malaikat Jibril. Maka jadilah Jibril semulia-mulia malaikat. Lepas tu Quran turun mana? Turun Mekah, turun Madinah. Maka jadilah Mekah dan Madinah semulia-mulia tempat. Dan Quran diturun pada mana? Pada bulan Ramadan. Maka jadilah Ramadan semulia-mulia bulan. Dia turun pada malam apa? Malam Qadar. Maka jadilah Lailatul Qadar semulia-mulia malam. Jadi kalau kamu tepek Al-Quran kat mulia selalu. Jadi kalau kita nak mulia juga kan, kena banyaklah bermesra dengan Quran, tepek Al-Quran. Kalau tepek dengan lagu tak tahulah. Kalau tepek dengan TV tak tahulah. Kalau tepek dengan WhatsApp tak tahulah. Orang zaman ni tepek apa? WhatsApp ada. Tepek banyak ni. Seorang ulama zaman sekarang dia tanya, apakah mesranya salafus salih dengan Quran lagu mana? Kemesraan salafus salih dengan Quran. Jawab ulama tu, salafus salih mesra dengan Quran sebagaimana orang lain mesra dengan handphone. Gitu. Setara mana orang lain mesra dengan handphone, tak boleh tinggal handphone. Gimana pelik pula cari. Tu, lagu tu lah. Salafus salih dulu Quran. Tepek Quran. Ni lagu golongan-golongan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid dia ni orang kuat. Siapa tode no dengan Quran, dia nampak Quran tidak suka sahabat-sahabat lain. Dia tengok Quran dia teriak. Dia kata syaghalani ankal jihazu. Dia kata syaghalani ankal jihadu. Syaghalani anka al-jihadu. Aku telah disibukkan oleh jihad sehingga aku meninggalkanmu wahai Quran. Oleh para semua apa semua, dia tengok Quran, syaghalani, aku telah disibukkan angka sehingga aku tak sempat nak bacamu wahai Quran, al-jihadu, oleh jihad. Kata Sa'ad Al-Ghamidi, orang ni dal tu tukar jadi zai. Orang ni kalau tengok Quran dia kata dia kata syaghalani ankal jihazu. Aku telah disibukkan sehingga aku tak sempat baca kamu oleh jihazu. Apa? Jihaz. iPhone, handset tu jihaz, dia panggil jihaz. Ustaz. Jihaz. Tak macam terjemah kan tak tahu. Orang tanya Ustaz Zain. Bahasa elektronik. Ustaz Zain pun dia tu bahasa Arab ambor. Jihaz tu bahan dia panggil devices. Dia terjemah device. Kami lah tinggal Quran sebab sibuk dengan devices. Faham tu? Devices dalam bahasa Arab kan dia? Jihaz dengan zai. Adapun siapa nama Khalid Al-Walid, syaghalani angkat jihad dengan dal. Tak ada baca Quran sebab jihad kuat. Orang lain tak ada baca Quran sebab devices kuat. Betul tak? Betul je benda ni. Oleh kerana itu, sebab kita ni berada di bulan yang Allah Ta'ala turunkan Quran, maka kita kena bermesra dengan Quran dengan semesra-mesra.
Quran ni Allah Ta'ala sebut cara turun tu dua cara tu ayat dalam Quran. Dalam Quran satu dia guna perkataan anzala. Anzala. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menurunkan kepada hamba-Nya kitab. Anzala. Inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan Quran ni fi lailatul qadr, pada malam qadar. Dia guna perkataan anzala. So lagi dia guna perkataan nazzala. Nazzala sebagai firman Allah Ta'ala, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu. Nazzala. Apa beza anzala dengan nazzala? Bahasa Arab kalau nazala maksud dia turun. Anzala menurunkan, nazzala pun menurunkan. Dua-dua makna menurunkan, tapi anzala turun sekaligus, nazzala turun sikit-sikit. Jadi Quran ni ada dua bentuk turun. Satu dia turun sekaligus, satu lagi dia turun sikit-sikit. Turun sekaligus itu Allah Ta'ala kata inna anzalnahu fi lailatul qadr, surah Al-Qadar. So lagi inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, surah Ad-Dukhan. Kami turunkan Quran sekaligus pada malam yang penuh berkat, iaitu malam Qadar. Sekaligus tu maksud dia turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Berapa juzuk? 30 juzuk sekaligus. Start Al-Fatihah, habis An-Nas. Tu sekaligus. Bila? Malam Lailatul Qadar. Tu anzalna. Dia ada lagi nazzalna, kami turunkan sikit-sikit. Mula 17 Ramadan, ketika Nabi berusia 40 tahun, Jibril pun ambil hak turun sekaligus tadi. Jibril pun ambil sikit-sikit. Dia ambil sikit. Mula-mula dia ambil Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hak ni dia ambil pada 17 Ramadan. Lepas tu dia pergilah wahyu kepada Nabi di Gua Hira. Startnya 17 Ramadan. Lepas tu turun sikit selama 23 tahun. Jadi Quran turun hak sikit-sikit ni start ke apa? Start Iqra surah Al-Alaq, lepas tu surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ujung sekali hak turun ulama sepakat kata Iqra. Hak mesuk sekali, pandangan yang paling kuat adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka sempurnalah start Iqra sampai wattaqu yawman tu, sempurnalah ayat Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad Quran sebanyak 30 juzuk. Tapi dia turun Iqra sampai wattaqu yawman, tapi Nabi ayat turun ni letak sini, ta'u ayat kata wa kata, letak situ lah. Jadi susunannya start Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Baik, selama 23 tahun, 30 juzuk, berapa ayat? Kata mesra aku tanya aja, ada berapa? Sudah ni. Ada berapa ayat Quran? Ni 2-3 ni tak apa. Kalau ni tak ada. Ni 2-3 ni 1230 ni ayat. Dan sebahagian ulama ayat ada 1234. Dia beza pandangan. Tak apalah, pandangan paling kuat ni 2-3 ni. Pandangan kuat, paling kuat ni 2-3 ni. Baik. Jadi Quran itu sama mana? 23 tahun. Secara sikit-sikit. Quran Allah Ta'ala sebut wa Qur'anan, dan Quran faraqnahu, kami cerai-ceraikan dia, litaqra'ahu, supaya kamu wahai Muhammad bacakan Quran ni ala nas, terhadap manusia, ala mukthin, sikit-sikit secara beransur-ansur, supaya tak kejut. Baik. Jadi Quran turun ni apa? Soalannya Quran turun apa? Allah Ta'ala berfirman
Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan yang Allah Ta'ala turunkan padanya Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia, sebagai petunjuk. Dan hanya orang bertakwa yang ambil petunjuk Quran. Allah Ta'ala berfirman, dzalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Kitab tidak ada, Quran ini tidak ada keraguan padanya, dia menjadi panduan dan petunjuk kepada orang bertakwa. Mana petunjuk pada seluruh manusia, tapi hak ambil petunjuknya orang jauh. Baik. Jadi kalau kita tengok ulama-ulama fiqh dulu, ulama-ulama fiqh, dia meletakkan semua mazhab akan meletakkan Quran sebagai sumber rujukan yang pertama. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Tapi nomor satu sekali Quran. Sebab tu dalam Pak Hukum Hakam, kita tengok Quran dulu. Ketika mana Rasulullah SAW menghantar Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi qadhi, maka kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, dia kata, bima taqdi, mu nak hukum dengan gapo? Kalau jadi apa masalah, mu nak hukum dengan gapo? Jawab Mu'adz bin Jabal, dia kata, aqdi bi kitabillah, aku akan hukum dengan berdasarkan Quran. Fa in lam tajid, kalau tak ada hukum dalam Quran, bagaimana? Aqdi bi sunnati Rasulillah, aku akan berhukum dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tajid, kalau dalam Quran tak ada dan sunnah tak ada, bagaimana? Ajtahidu ra'yi, aku akan berusaha buat penyelidikan. Kaji molek, dia kata, buat penyelidikan dengan ijtihad daripada pandangan aku. Rasulullah pun tepuk dada Mu'adz. Rasulullah kata, alhamdulillah alladhi waffaqa rasulillah bima yardahu Rasulullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberi taufik kepada utusan kepada Rasulullah sesuai dengan apa yang Rasulullah buat hati dia. Baik. Dan maknanya Pak Hukum nombor satu Quran. Baik, nak tanya orang sini, kalau ada lah seorang hamba Allah ni, lelaki, dengan seorang hamba Allah ni perempuan, dia nikah suami isteri ni, nikah. Bila nikah lama, nikah ni tak boleh anak, dua tak boleh anak, nikah 10 tahun tak boleh anak, lepas tu cerai lah dua ni. Hak perempuan yang mungkin nikah orang lain, nikah orang lain, orang perempuan ni nikah orang lain, lepas tu boleh anak tina seorang. Dah boleh anak tina seorang. Okey, baik. Tok lelaki tadi dengan anak tina seorang ni, dah, kalau dia sana tanggai semayang ke? Soalan dia. Bukan tu lelaki baru tu, memang pok dia dah. Bekas tu lelaki dia. Mula soalan. Ginilah. Kena era Fazira. Era Fazira kena tak? Kena bapak ni. Era Fazira mula nikah dengan Yusri. Dah. Dia pun cerai. Dia cerai Yusri. Dia pun nikah dengan seorang lagi. Apa nama Tuki Imran. Nikah dengan Tuki Imran boleh anak tino. Nama anak tino Era Fazira adalah Alisha. Baik, Alisha ni boleh tak? Yusri pergi Alisha saya dengan Alisha. Sudah orang ni kata boleh, kita kata tak boleh. Mula pening ke? Boleh tak boleh? Tak boleh. Betul? Ada kata boleh? Baik. Kalau gini pula. Dia nikah dengan tok lelaki lama, mati tok lelaki. Jadi ada anak. Dia ada anak tak? Seorang perempuan kahwin dengan seorang lelaki dan dapat anak seorang. Ada anak. Lepas dapat anak seorang ni, anak tina ni, dia pun gini kau dengan orang jantan lain. Lepas tu orang jantan lain tadi jadi pok tinggi dia lah. Betul? Orang jantan lain tadi jadi suami dia, dengan anak ni dia jadi pok tinggi. Boleh tak? Anak tinggi ni salah dengan? Boleh pula. Oh tadi sebab hari awak tak boleh. Boleh pula dah. Sudah. Tadi dia tak boleh jadi pok tinggi dah. Apa? Sebab dia nikah dulu. Oh ni dia boleh jadi pok tinggi. Sebab nikah dia. Baik. Jawabnya dua-dua pok tinggi. Dua-dua pok tinggi betul.
Dua-dua pak tiri. Hak mari ke dia kau. Siapa-siapa yang pernah menyetubuhi seorang perempuan dalam nikah yang sah, maka dengan si anak dia tetap tak boleh nak nikah dengan anak. Sebab lelaki ni pernah menyetubuhi mak dia. Anak kahwin ni. Anak kahwin ni maknanya mak dia mula, ayah dia pernah tidur. Apa tak? Token boleh tidur dengan ayah, lepas tu pergi tidur anak mula dia tidur dengan mak dia setubuhi dengan mak dia. Lepas tu mak dia pergi beranak kenapa? Beranak dengan orang jantan lain. Tapi nak nikah dengan anak tinggi juga, tak kira lah mari ke dia kau mari semula tu. Kenapa tak? Ustaz kecek ni ada dalil ke? Amin tak ayat. Dia kira Quran. Apa tidak kata? Masih kata Quran kata apa? Dan diharamkan kepada seorang lelaki mengahwini. Hurrimat alaikum ummahatukum. Haram seorang lelaki mengahwini mak dia. Wa banatukum, anak dia, anak tena dia. Patu wa ummahatu nisaikum, mak kepada bini dia, tetua dia, adik-adik dia, mak saudara dia. Salah seorangnya wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, dan anak-anak daripada isteri kamu yang kamu kahwini dia dan kamu sudah setubuhi dia. Anak-anak daripada isteri-isteri kamu yang kamu sudah setubuhi dia. Maknanya kaedah ni, mana-mana perempuan yang sudah disetubuhi sama ada sebelum atau selepas yang boleh anak, maka anak tu tak nak tinggi. Jelas? Itu dalilnya. Dakhaltum bihi. Kalau mau berlaku dukhul, maka berlaku persetubuhan, maka anak-anak akan menjadi anak tiri pula. Itu kata ulama dia rujuk Quran. Hak jawab apa nama? Hak jawab tak boleh tadi. Dia tak rujuk. Dia serah. Dia serah dia kata tak boleh. Dia serah anak tiri wano yang nikah dulu. Itu lagi tu. Ni nak ayat. Kalau betapa Quran ni dia royak. Lepas tu nak tanya soalan lagi. Kalulah dia nikah, dia apa? Kalulah seorang lelaki ni, dia nikah dengan janda, anak tino. Ada anak tino. Janda ni ada anak perempuan seorang. Tak. Lepas tu lelaki ni nikah lah dengan janda ni. Lelaki ni katalah umur 40. Janda ni pun umur 40. Ada anak tino seorang umur 18. Anak tino dia ni. Okey, lepas pada akad, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin sebanyak RM5,000 tunai. Maka sudah jadi isteri dia lah perempuan tersebut. Anak dia tu jadi anak tiri dia lah. Okey, baik. Lepas pada akad, boleh tak anak tiri tadi nak pergi salam dengan tok tua dia? Tak boleh. Apa tak boleh? Betul tu. Apa tak? Dia kata dia tak setubuh lagi. Betul. Sebab Quran kata gitu. Dan anak-anak tiri kamu daripada isteri-isteri kamu yang telah kamu setubuhi mak dia. Maknanya dalam viral TikTok baru ni, viral TikTok ni, perempuan ni ada anak ramah anak dia, anak tina ramah. Lepas pada akad tu kak, anak tina kata alhamdulillah kita boleh ayah baru dari TikTok. Mari bakal salam aku, ayah kita ni. Maka tina adik-adik tina ramah, mari salam dengan ayah. Ayah tiri tu pun salam, dia tak pergi kuliah pagi ni. Salam. Kali mai kuliah, hamba tak pak tiri dia mau lagi. Tak salam lagi. Apa? Tak itu yang mau lagi. Esok beres. Salah. Gitu beres. Maknanya dia jelas lah tu. Dia ngerti. Maknanya dah ada noyak tu heroyak dalam Quran lagu tu. Jadi kata dah. Bila yang ni kau ngemok ni, dia tengok anak umur 18 tadi, comel dia kata. Silap ni dia ambil mok.
Untuk ambil anak. Kata dia ni. Lepas tu dia pun ceramuk tu. Tanpa sempat disetubuhi. So dah akak klik tu tengok. Bapa pun tak ayat mu ada anak comel gini. Aku kecih mu dah silap. Lepas tu kecih anak mu. Dia pun jelas lah mu. Nak nikah dengan anak. Boleh tak? Boleh tapi tolong. Pok ni boleh. Hukumnya boleh lah. Tapi kan sama apa lagi tu mau ceramuk kan nak ambil anak keke habis orang kampung dah. Black cap dah. Tapi nak yang hukumnya boleh. Kena setuju. Cuba tak ya? Lihat tu nak ayat. Nak ayat kata Islam dia ajar sosok. Dia ajar Quran. Jadi ulama ni dia ambil rujukan Quran. Saya bagi contoh lagi. Tak apa kita main game ya Quran. Baik. Kalau ada orang Hindu suami isteri, dia Hindu suami isteri masuk Islam, ngucap dua-dua. Okey, adakah dia kena akad semula? Dia dah ada Hindu tak dia nikah dah. Boleh anak dah 5 dah anak. Nanti dulu. 5 anak. Lepas tu nikah cara Hindu lah, bukan Hindu. Lepas tu dua-dua sekeluarga dia masuk Islam aku. Sekeluarga main mengucap di majlis agama masuk Islam. Okey, majlis agama dia masuk Islam dah ni. Nikah dia dulu tak sah. Jadi kena akad semula lah. Sekali lagi aku nikah. Kena ke tak buat gitu soalan. Soalan dia. Tak payah. Kena dulu. Sudah. Baik. Quran ayat. Quran ayat. Apa Quran kata? Quran bila dia cerita tentang orang kafir, dia keistilahkan bini kepada orang kafir dengan perkataan imra'ah. Imra'ah mana isteri. Contoh tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Cerita Abu Lahab. Abu Lahab ni kafir, masuk neraka, jahat ke apa. Lepas tu bila dia cerita bini Abu Jahat, dia kata apa? Wa imra'atuhu, dan isteri dia hammalatul hatab, bawa kayu api. Baik, dia beri istilah isteri. Kalau perkahwinan dalam agama bukan Islam tidak diiktiraf, maka Quran tidak akan beri istilah isteri kepada isteri Abu Lahab. Baik tu. Jadi makna istilah ataupun perkahwinan, perkahwinan mana-mana orang dalam agama dulu diiktiraf syarak. Maknanya bila dia masuk dalam agama Islam tak pernah akad semula. Jadi tu. So lalim sebab Quran mengiktiraf keistirian Abu Lahab dengan perkataan wa imra'atuhu. Begitu juga Allah mengiktiraf keistirian Asia kepada Fir'aun. Imra'atu Fir'aun dia sebut. Padahal pokok dia nikah dalam agama dia tapi diiktiraf. Jadi maka tidak perlu akad baru. Tengok ulama rujuk Quran. Dan perbuatan Nabi pun ramai sahabat-sahabat masuk Islam Nabi tak akad mula. Mana sah? Maknanya kita ni kapur-kapur rujuk Quran. Baik. Ustaz, kalau tidak diiktiraf, bagaimana dengan anak-anak dia tu pula? Anak dia maksudnya kalau tidak iktiraf. Belum apa ni akad nikah mula misal kata. Anak-anak Bagaimana anak-anak dia kata dua orang je. Seandainya anak dia masih Islam kok. Andainya kalau tidak iktiraf dia sebagai sah nikah dia belum ada Islam ni, anak dia sendiri bagaimana pula? Anak dari base apa dia? Dia kena apa ni tukar nama. Anak dia yang masuk Islam tadi pun boleh dibinkan kepada bapak dia sebab anak dia dalam perkahwinan dia sah dalam agama dia. Bolehlah masuk Islam sekali ya. Maka dia pun bin bapak dia, tak ada masalah. Okey, baik. Kita pergi lagi. Ni banyak cerita panik kau ini. Tak apa. Okey, kita pergi lagi. Bila seseorang berkahwin, Nabi kata innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah. Mu ni kena buat molek pada bini mu ni. Apa?
Sebab mu ambil dia, innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Mu ambil dia dengan amanah daripada Allah. Seorang lelaki bila dia nikah dengan isteri, kena ingat isteri tu mu ambil dengan amanah Allah. Nabi kata, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan halal kamu bersama dengan dia, menggauli dia tu mula haram. Sebelum daripada nikah ni haram. Tengok aurat haram, tapi lepas nikah jadi halal. Halal tu sebab apa? Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Halalnya kerana kalimah Allah. Tengok Nabi kata, halal mu nikah ni sebab kalimah Allah. Maka ulama ambil kesimpulan, nikah ni kalau nak nikah kena guna kalimah Allah. Apa maksud kalimah Allah? Kena guna perkataan hak Allah Ta'ala guna. Lagu mana cara menikah? Kita kena guna, kalau kita menikah, aku satukan kamu berdua, tak sah. Sebab tu saya tak guna perkataan satukan. Aku rumah tanggakan kamu berdua, tak sah. Ya dua yang boleh. Gak dia? Aku nikahkan akan dikau dan aku kahwinkan akan dikau. Soalnya bapa nikah dan kahwin ya sah. Sebab Quran bila dia cerita bab nikah, dia guna dua tu. Bila Allah Ta'ala nak kahwinkan Zainab binti Jahsh dengan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala berfirman, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Kami kahwinkan Zainab dengan kamu. Mana? Dia guna perkataan kahwin. Baik. Bila Allah Ta'ala nak kahwinkan Nabi Musa dengan isteri dia, uridu an unkihaka. Aku nak nikahkan kamu. So dalam Quran dua perkataan guna. Nikah dengan kahwin. So kalau tu qadi guna perkataan lain, tak sah. Nak ayat apa? Nak ayat betapa mulianya nikah ni. Tak boleh guna nak kata lain, kena guna perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan dari mana? Dalam Quran. Nak ayat mulianya nikah ni. Tu bila ulama buat dulu terhadap Quran, dia cari mana perkataan aku Tuhan guna dalam Quran. Oh, nikah kahwin. So kalau guna perkataan lain, aku rumah tanggakan kamu berdua, aku tak sah lako. Kena dua perkataan. Nak ayat ulama. Baik. Lepas tu bersih, comel, suci yang berkahwinan. Kalau nak akad, Nabi kata la nikaha, tak jadi nikah illa biwaliyin, melainkan kena ada wali, wa syahidai adlin, dan dua saksi. Semua wali dengan saksi tu adlin, juru belaka. Mana kalau apa nama wali tak juru, saksi tak juru, sah tak nikah? Tak. Zaman ni bab goni ni kena ambil berat sikit. Jadi siapa-siapa nak jadi wali katalah minggu depan, anak dia nak nikah, dia kena tahu nikah tak kesah kalau dia ni fasik. Dia ni fasik, dia jadi kaki pendosa, tak boleh. So dia kena khabar kayak nikah anak dia. Contoh malam ni dia nak nikah, bentar lagi nak nikah anak dia. Jadi sudah Malaysia tu sepatutnya dia sembahyang taubat banyak ke Allah Ta'ala. Ya Allah, aku bertaubat. Ya Allah, aku nak nikah anak aku ni. Kalau aku ni fasik di sisimu, ya Allah, nikah aku tak jadi. Siap anak aku, patut khabar lagu tu. Ni duk tengok wali-wali ni isap rokok bagi luar anunya. Tengok kata naik lah, isap rokok. Kata lagu mana nikah ni. Bila mana berlaku gitu dalam masyarakat kita, maka peranan tu imam. Peranan tu imam ke apa? Ni layak ni sebab apa tengok. Nak tengok apa? Amo tengok banyak kali dah amo klik amo klik di Malaysia, di Kelantan, duk tengok tu imam nikah orang ramai. Lagu ni. Bila mana peranan tu imam, kalau peranan tu imam, dia kena pastikan wali tu tidak fasik. Dia kena pastikan wali itu tidak fasik, baru dia boleh mewali ke perkahwinan. Okey, apa dia? Kata Al-Baghawi dalam kitab Al-Iqna, wa man taba zawwaja halan. Kalau dia bertaubat, dia boleh kahwinkan halan, on the spot. Makna tu imam kena pastikan wali itu bertaubat. Ustaz, kita buat majlis Ustaz sebelum daripada kita nikah tu kan.
Kita royak mana-mana ada ni pakat tobat belaka ya. Muka-muka Allah Taala apung dosa kita. Okey, ada kan? Ada tak? Ada. Cuma masalahnya, ni masalah sebut ni bukan apa sebut. Tok Guru Ambo Ustaz Saleh Haji Ahmad waktu mengajar, dia kata mau sebut dah ni. Waktu mengajar di UM dulu dia kata. Okey. Bila nak nikah hangpa tengok tengah apa nama? Tengah tu email isi boreh. Mari wali ayah kepada orang Tino ni. Ayah pada mati. Tu email nikah hangpa nak ambo dah. Ambo wakil ke tu email lah nikah dengan anak ambo. Tu email berkata ambo terima. Beres. Isi boreh ke apa? Lepas tu start nikah. Dia memang berkata, mari kita tobat belaka weh, supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita, syahadah belaka. Baik. Tengok wali wakil nikah tadi, dia tobat lagi. Dia tobat lagi. Dah lagi. Tobat di rumah. Kali yang tobat tobat rumah. Dia tobat lagi. Dia sepatutnya nak istighfar, nak baharu syahadah gapo selepas tobat, nak ijtihad, nak wakil wali selepas tobat dulu. Yang kau panggil semua, okey, mari kita tobat belakang. Koyak sebab nikah tak sah kalau wali fasik, kalau apa nama saksi fasik, mari kita tobat belakang. Ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah. Siap tobat belakang. Wali nak nikah diri kau, nak wakil kamu. Nak nikah diri boleh dah. Sebab apa? Sebab tobat lah. Kau nak wakil kamu. Sebab apa? Sebab takut-takut tak reti lah. Wali berkata, ambo wakil wali pada timih. Timih kata, ambo terima. Boleh dah dia wakil wali itu. Boleh lah sebab yang tobat dah. Tapi apa dia tengok? Dia duduk bisik dengan timih. Wakil wali bila? Belum tobat. Dan benda ini disebut oleh Ustaz Saleh bin Haji Ahmad, ahli majlis fatwa Tengok. Ketika saya belajar tahun 4 di universiti, adik kepada Ustaz Hasan Ahmad, mufti Pulau Pinang dan tokoh Malaysia yang terbaru baru ini. Adik beradik Ustaz Idris Ahmad, Ustaz Idris Ahmad bekas Menteri Agama. Dan banyaknya Ustaz Saleh, saya pesan pada pelajar-pelajar saya, kalau yang jadi tu email tak lama lagi, kena tobat dulu baru wakil wali. Jangan wakil wali dulu baru tobat. Saya pesan dia kata. Apa pun klik Kelantan tengok, tu email wakil wali dulu baru tobat. Apa kena royak sebab usaha ni tu orang 20 tahun, 30 tahun. Ramai tu email sini apa tak tahu. Apa suruh dia tobat dulu. Aku dah email. Tu email lah yang banyak pak lah bagi kata, tu email ni pun kena tobat dulu baru wakil wali. Sebab wali tidak ada kelayakan jadi wali kalau tak tobat lagi. Lainlah kalau wali tu main kuliah lagi, dia je tobat siap dah rumah. Ni wali usah okok berjalan. Tak boleh kita. Inilah kata peranan tu email. Benda ni Quran yang belakang dah. Hadis yang belakang dah. Jadi ulama kalau bab Quran dia letak nombor 1 sekali bab hukum Quran. Baik. Kita tengok ulama-ulama bukan Quran sahaja, bukan hukum sahaja. Semua kehidupan dia tengok Quran. Semua tu cerita bab hukum. Semua rujukan Quran lah. Tak kira apa yang bawa ni, bab tafsir mimpi yang moyak dahulu kan. Tafsir mimpi pun rujuk Quran. Hak terbaru mau dengar video apa nama seorang ulama ni, Syekh Muhammad bin Ali Syaqiti, bila orang telefon dia kata, Syekh, saya ni pelik, dia kata, mimpi semua. Mimpi apa? Mimpi tak pakai baju, tak pakai seluar. Kijak raya tidur-tidur mimpi bogel dia. Pelik dia kata. Apa? Tengok Syekh jawab, dia rujuk Quran. Syekh ni jawab, dia rujuk Quran mana? Dia kata, awak ni dah kahwin ke belum? Dia kata nikah dah. Okey. Awak dengan isteri lagu mana? Dia tanya. Oh, saya benci dia kata. Benci dia. Kata kalau benci, cerah. Jangan dia pegang, kata Syekh. Imsakum bima'ruf, nak pegang comel. Au tasrihum bi ihsan, nak lepas boleh. Jangan buat jaya dia. Apa tu? Apa kaitannya isteri dengan saya mimpi ni? Dia kata, awak benci dia, awak tak tidur dengan dia, awak tak bersama dengan dia,
Maknanya awak tak ada pakaian, sebab Allah Ta'ala berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan kepada kamu untuk bersama dengan isteri pada waktu malam di bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab hunna libasun lakum, sebab isteri kamu adalah pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahun, dan kamu pula adalah pakaian untuk dia. Jadi isteri ni pakaian. Jadi dia tak pakai lama dia, mencik dia, memimpin tak akan aju dia. Nama lagu mana ulama ambil ayat Quran untuk tafsir mimpi. Tuan kata Syekh Muhammad bin Ali Syamkit ini bijak sombong pak tafsir mimpi. Kalau terdengar tu, oh, dia waktu dengan ayat Quran. So orang kata ish bijak sombong. Sebab itulah kita tengok lagu mana, ramai orang putih, orang bukan Islam masuk Islam sebab kaji Quran. Pada Quran kata ma farratna fil kitab min syai', aku tak tinggal kapal oleh Quran, aku yang berlaku. Tidak kami cuaikan, ada berlaku oleh Quran. Jadi bila orang kafir, contoh Profesor Keith Elmore, dia profesor anatomi di Toronto, Kanada. Dia masuk Islam sebab kulit ni dia kaji-kaji, rupanya kulit ni dia ada pain receptor, dia ada deria rasa. Maknanya kalau kita kata sakit sini, sakit kulit. Mula-mula kaji-kaji katok tu dia akan hantar impuls ke otak royak sakit, otak royak sakit. Dah. Tapi ikut kajian dia kata di kulit ni ada pain receptor. Sakit dah. Katok sakit tu sebab di sini ada deria rasa sakit tu. Ni di kulit. Waktu kajian dia, tiba-tiba yang tengok Quran kata, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali ahli syurga itu dibakar, ahli syurga, setiap kali ahli neraka itu dibakar, bila dibakar hangus dah, baddalnahum, kami tukar kulit baru. Juludan ghairaha, bakar tukar kulit baru, bakar tukar kulit baru. Apa tukar kulit baru lepas bakar tu? Liyadzuqul azab, supaya ahli neraka tu rasa azab. Dengan makna kamu bakar-bakar tak tukar kulit baru tak sakit dah, sebab pain receptor dia rasa tak habis. Kalau bakar hangus, bakar pula tak sakit. Apa? Bakar habis dan dia rasa. So tukar kulit baru, bakar sakit pula. Tukar kulit baru, bakar sakit pula. Apa? Sebab pain receptor tu dia ada sombong. Tukar baru. Oh, dia kata Quran pula ya, aku tukar baru kulit itu. Apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka rasa sakit. Oh, Keith Elmore masuk Islam. Dia kaji Quran. Oh, kemah Quran. Tepat dia. Profesor Terjasa Chiang Mai, video yang mengucap 2 kalimah syahadah tadabbur. Apa ada? Baik. Yang mengucap tak ada apa nama video dia tu. Tapi aku cari tak jumpa dalam laptop aku mari. Nak cari mana letak. Tapi dulu aku pernah tengok dia mengucap. Baik. Sebab apa? Sebab dia tengok Quran cerita tentang embriologi, tentang penciptaan manusia. Cipta manusia start daripada fetusnya, zigotnya, embrionya sampai jadi manusia. Pelik. Kajian Quran, sosok Quran ayat walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nutfah, sperma dan ovum, duduk di qararin makin, duduk di rahim yang gagah. Thumma khalaqnal nutfah 'alaqah, kemudian sperma dan ovum tukar jadi alaqah. Alaqah, bentuk alaqah pula serupa dengan zigotnya, fetusnya, macam-macam lah yang kaji. Oh lah sekali masuk Islam yang kaji. Pelik dia kata Quran Nabi Muhammad tahu mana. Lepas tu ada pula orang kaji, bila Allah Ta'ala marah pada Abu Jahal, Allah kata kalla la illam tantahi, Abu Jahal, kalau mu tak berhenti lagi buat nyanyi Muhammad, mu tak berhenti lagi buat nyanyi Muhammad, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan cekuk ubun-ubun kamu. Ubun-ubun sini tak? Kami akan cekuk ubun-ubun kamu. Mak, tugas ni ya.
ulama-ulama yang berkata, apa tu yang kata nasiah sini. Sebab otak ada 3, cerebrum, medulla oblongata. Cikgu Bayu ada sini. Ada Cikgu Bayu ni ada. Cikgu saya ada ya. Otak ada 3, cerebrum, medulla oblongata. Medulla oblongata bahagian belakang. Apa kerja medulla oblongata? Kerja medulla oblongata untuk mengawal perjalanan darah, degup jatuh. Tu kerja medulla oblongata. Hok mikir nak baik nak jahat. Hok mikir nak baik nak jahat adalah cerebrum. Cerebrum tu mana? Duduk sini. Sebab tu Tuhan cukup pak cerebrum tu sebab dia mikir. Tuhan tak cukup belakang. Sebab belakang tu bukan kerja mikir. Tengok Quran tepat. Sebab tu kan orang kafir masuk Islam. Sebab apa? Sebab ketepatan dalam bahasa Quran. Orang kafir ngaji lagi. Aminah As-Silmi. Aminah As-Silmi ni dulu dia Kristian. Gereja bagi beasiswa dia. Untuk apa? Untuk belajar di sebuah universiti. Mana dia dapat beasiswa gereja. Dia masuk kelas, dia jumpa dengan muslimat Arab. Muslimat Arab ni dia benci. Aminah As-Silmi ni benci sangat ke muslimat Arab ni. Dia duk royak Islam tak betul. Dia kata aku benci doa pada orang Islam. Aku benci doa. Aku tak boleh berlaku lah. Sebab aku benci dia. Dia pergi royak lelaki dia. Ini kan ada anak seorang. Royak lelaki dia. Lelaki kata, orang beasiswa kamu kena murtad kerana dia. Gereja pegamu ni. Dia berkata, hoping to convert the students to Christianity. Kerana berharap untuk memurtadkan orang Islam tu, orang Arab ni kepada Kristian. As-Silmi begin to study Quran. Dia mula kaji Quran. Untuk membuktikan Quran ni tidak valid dan Nabi Muhammad adalah Nabi palsu. Dia start kaji. Last kali tak jumpa satu kau kena mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam. Akhir sekali masuk Islam. Masuk Islam. Bila masuk Islam, maka tak ada dapat hak penjagaan anak dia dan tercerai dengan suami dia. Tapi dia terus menjadi pendakwah hebat. 10 tahun lepas dia mati. Saya baca sejarah hidup dia, orang kata hebat. Aminah As-Silmi jadi pendakwah hebat. Semuanya kerana Quran. Cat Stephen Yusuf Islam. Cat Stephen pada tahun 1970 dia mandi di pantai Malibu di Amerika. Mandi di pantai Malibu. Mula-mula dia kena TB. Lama tu penyakit TB ni bahayalah. Dia kena Bacillus tuberculosis TB. Jadi bila kena TB ni, dia pun kembali nak jadi baik. Dia kaji Kristian kuno, dia kaji Buddha, apa semua tak puas hati dia kata. Semua tak betul belaka tu dia kata. Dia tak puas hati. Dia nak tobat ni. Satu hari dia pergi nak healing, dia pergi mandi. Mandi mana? Mandi di mandi di patah Malibu. Lemah tu dia berkata, oh God, dia kata, hey Tuhan, kalau betul mu ada dan mu selamat aku, I will work for you. Aku akan kerja untuk mu. Cerita dia. Kalau betul mu ada Tuhan, mu selamat aku janji aku akan bekerja untukmu Tuhan. Ya. Tiba-tiba dia gitu tu, ombak tolak pah tepi. Ombak tolak dia pah tepi. Siapa patah? Jerak tu ada. Jerak tu ada. Kita jangan gitu sebab kita yakin dan Tuhan kalau kau ada, tu orang kafir tak apa lah. Kita buat gitu juga ambil kita mungkin tahu dah Allah Ta'ala tu ya Allah lah. Kalau Tuhan kasih tolong mungkin Tuhan sayang kita nak masuk kita dalam syurga, biar ni Tuhan kalau mu ada dan mu tolong aku kerja untukmu. Dia kata cerak. Dia pun cari kaji. Akhir sekali habis dia Gordon ni wi hadiah Quran dia. Apa Islam dah ambil Quran ni mu kaji. Dia pun tak kaji akhir sekali tahun 1977, setahun dia mengucap 2 kalimah syahadah dan dia letak nama dia Yusuf sebab dia kena dengan surah Yusuf Islam. Itu cerita. Maknanya ramai orang bukan Islam masuk Islam kerana
Quran. Tu hebat. Waktu saya duduk Johor, ada seorang zaman fenomena Mawi. Ingat Mawi ya? Fenomena Mawi, Raja SMS tu. Kaya duduk Johor. Jadi orang bakal minat Mawi ke apa ni. Lepas tu diketahui oleh seorang orang tabligh. Dia daripada Amerika, dia keluar dakwah di Taman Seri Pulai, dekat dengan Taman Ambo. Dia pun tahu, pak dia pun tahu fenomena Mawi. Padahal dia keluar sini 40 hari gitu ya. Dia keluar 40 hari, duduk situ 3-4 hari. Jadi dia kata, oh manusia Allah ni, dia kata minat enam nyanyi-nyanyi, dia kata. Minat enam lagu-lagu. Baik saya nak royak, tak ada bayang dia. Saya nak royak, saya di Amerika ada band dan saya merupakan penyanyi terkenal. Saya tinggal belakang benda-benda tu, saya balik pada agama. Apa? Dia pun cerita. Dia kata ketika saya diminta untuk menyanyikan satu lagu, dan lagu tu ada perkataan Islam, saya tak boleh nyanyi kalau ada perkataan yang saya sendiri tak faham. Kalau saya nak nyanyi, saya kena faham betul lirik tu untuk saya hayati. So bila orang suruh nyanyi berkata dengan Islam, maka saya kena kaji Islam tu apa. Tengok dia. Dia tak apa kita lah nyanyi lagu Hindustan, tak faham ke apa. Bol, rada, bol. Nyanyi boleh. Dia tahu. Oh, dia main. Tapi faham tak. Tapi dia tak kena nyanyi kalau tak faham. Dia pun tak kaji. Ni orang akademik, dia arkitek. Dia pun ambil terjemahan pada kaji. Gini Islam dia kata. Dalam Islam ni kena semaya. Dalam Quran kata kena semaya. Pahala pun mana semaya? Dia kata semaya aqimis solat liduluki syamsi ila ghasaqi. Dia tengok kata dia tengok terjemahan. Kalau semaya ada waktu dia semaya. Pagi ni lah nak terang-terang semaya nak ngadak mana Quran kata fawalli wajhaka syatrul masjid haram. Kalau semaya kena ngadak ke syatrul masjid haram. Dia pun tengok dalam Google mana masjid haram apa semua. Okey, betul-betul dia duduk tepi rumah dia tu ada jendela, dia menghadap ke arah Masjidil Haram. Lepas tu kalau semaya faqra'u ma tayassara min al-Quran, kena baca Quran. Dia kata apa? Tu aku semaya dia kata. Dia pun ngadap tu, dia pun baca Quran. Dia baca tak cimuk. Dia baca kat Inggeris. Aku semaya tu dia reko. Bukan lagu tu semaya tapi dia reko. Berdasarkan apa dia belajar daripada Quran dia baca sendiri. Dia kata lepas aku berbuat banyak kali tu aku jadi benci kau awak dia. Aku tak beri kau awak. Kau tengok aku tak beri. Aku jadi kau baik. Perasaan aku terhadap benda-benda jahat ni tak silap aku. Pak jumpa Quran atau benda. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang mencegah perkara keji dan munkar. Dia kata ya sungguh kamu ni. Dia pergi mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam. Terlibat dengan jemaah tabligh sampai pergi ke Johor. Pergi bayan di jemaah tabligh Johor. Lepas tu sampai Johor dia tahu fenomena orang menyanyi puah. Dia kata aku menyanyi puah, dia kata. Puah lah aku dah jadi menyanyi puah lah. Akhir sekali ni tempat aku, dia kata. Tu nama ya. Dia masih sedang ke apa? Quran. Jadi kesimpulannya kita pun serupa lah. Kalau kita ni nak kembali kepada Allah, letak Quran nombor 1. Sebenarnya nuzul Quran. Bagi kita Quran, pertama kena baca. Berapa hari sekali kena khatam. Baik kita letak. Ada ulama kata 3 hari sekali. Ada apa? Jawab apa? Tak ada. Ada ulama kata seminggu sekali. Ada apa? Ambo jumpa yang kata seminggu sekali. 2 juzuk, 3 juzuk dalam semaya, 2 juzuk luar semaya. Aku jumpa dia. Dia tak payah kau orang. Tapi dia kata inilah amalan anda. Setiap malam Jumaat khatam. Malam Jumaat khatam. Kau baca 5 juz lagi. 5 juz lagi. Pak aku baca banyak. Saya ngapa Quran tak boleh dia kata. No, boleh 5 juz lagi. Tak ada Arab. 40 hari sekali kata Imam Nawawi dalam Tibyan. 40 hari sekali khatam. Ada apa? Tak ada juga. Ni yang bawa ni, kalau ni bawa tawa. NETT. Tak ada. Bawa tawa. Apa? Apa tak jumpa lagi kat pandangan lain hak royak lebih lama daripada tu. Maknanya paling kurang kena khatam Quran 2
2 kali setahun. Ini pandangan Abu Laith As-Samarqandi dalam kitab Tambilul Ghafilin. Dia ambil pandangan mazhab Hanafi. Dia kata man qara'a al-Quran fi sanati marratayn faqad adda haqqah. Siapa-siapa boleh khatam Quran 2 kali setahun, mana dia telah menunaikan keperluan baca Quran. Paling kurang 2 kali setahun. Ada harapan? Ada. Oh, mujur atau ada ni kan. Ada setengah semajik? Ada. Bunyi gitu. Setengah semajik mana ada? Ada. Oh, ada. Bunyi ada. Masjid mana tu ya? Tak semua lagi mana 2 kali setahun. Hak ni tak boleh minta kurang. Ustaz carilah pandangan lain. Apa? Seumur hidup sekali tak apa. Dah sepuluh tasbih. Tak ada apa. Dah. Hak ni tak ada 2 kali setahun dah. Dia orang ni kalau baca, kalau baik Al-Quran, kita pelik tengok orang rajin baca Quran ni. Saya ni duduk semaya di Masjid Kaduk Terawih. Suka nak terawih Masjid Kaduk sebab Syekh dia adalah Syekh Arab. Nama dia Syekh Muhammad Abdul Bari Rajih, iaitu adik kepada Hisham Bari. Hisham Bari ni tu imam Madinah Ramadan sebelum ni. Dan ni di Madinah Ramadan di Tanah Merah. Madinah Ramadan di Masjid Kaduk, adik dia tu imam. Bogi hari ketiga pergi maya kalau esok tak tu imam dia semaya sebab tu Arab baca. Lepas tu bila tu Arab baca ni dia tukar, malam ni dia baca Hafaz, malam esok dia baca Warash, malam lusa dia baca Khalaf. Dia baca banyak riwayat. Jadi alik dengan lakumu dinukum walidin. Ada qalun. Lakumu dinukum waliyadin. Ada. Jadi berapa kali kita dengar. Baik. Buku kajian dia. Kalau saya nak baca Quran dengan Syekh, boleh. Mari lah. Mari. Mari. Biar khatam. Kita nak betul kan. Dia kata, saya pun kata, tak apalah, kita start esok. Mari, saya baca Quran dengan Syekh. Saya pun berklik mikir, tak ada, sekolah lagi. Tu letih lagi. Kalau baca sejuk sehari, mesti lebih. Kalau suruh hotel ni, nak lagu ni. Tak jadi lah. Kira tak jadi lah. Esok kamu semaya terawih ada. Semaya terawih. Masuk buat apa? Tak jadi kata. Tak jadi. Apa tak jadi? Tak jadi kata sibuk belum kosong ni. Pengajar lagi, apa lagi, letih lagi. Dia kata, awak klik sekolah pukul apa? Kata 3:30 sampai rumah. 3:30 sampai rumah tidur dulu. Lepas tu bangun bayasa, sudah asal, mari sini baca. Nampak je. Semangat dia pada itu. Dia pun semangat kata. Tak apa, kira jadi. Okeylah hari pertama. So baca sejuk. Lepas asal, start baca pukul 5 suku, kakak pun ni habis. Ya tegur berapa hari-hari. Juzuk. Style dia ni, kalau kita berhenti juzuk. Berhenti lah. Sambung lagi, tak ada apa. Kita lah tak minai. Lepas tu, ni, sejuzuk lepas asar, sejuzuk lepas tarawih. Nak macam mana? Saya nak khatam sebelum daripada seminggu. Seminggu akhir, saya tak silap. Saya nak ibadat. Nak ibadat sama dia lah maknanya. Saya nak khatam, jadi kena baca sejuzuk tengah hari. Sejujur mana? Mari. Pelik dia ni kita baca tu dah. Dia tegur, tak tengok tegur lah sekarang. Payah tak puas. Kita baca sampai habis, bertidur. Gila lagi. Allah kata, tak puas. Kita ngaji Quran ni, jari duduk jujur. Muka surat ni, maya start, mula-mula start baca tu, bila ada 10 lah. Tangan dia situ. Maknanya, tak lama dah. Pak habis lah. Wah, saya lagi. Tak ada apa kata. Tak kerti puas. Allah kata pelik orang ni. Tak kerti puas. Lepas pada kita tupik daripada bilik tupik punya sama dia. Wah, baca Quran tak? Kata orang ni puas baca Quran. Sebab tu dia baca. Lepas tu baru kita khabar rupanya kita ni tak erti baca Quran. Kita baca dengan dia. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Salah. Ulang. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi. Salah. Sudah. Aku suruh tu cakap dah. Bukan wa ahatat. Betul? Wa ahatat.
Wa ahatat. Bukan wa ahatat. Ha, bukan ha. Ha. Oh, betul waktu. Tu nak ngaji dia malah khalaqa. Khalaqa saja. Wala khalaqani. Salah. Khalaqani tu bunyi separuhnya apa? Bunyi separuh qalqalah. Kebanyakan qari Malaysia dan qari Teluk Khalis lagu tu lagu baca. Lagu tu dah kata. Salah. Tak boleh bunyi gitu. Kena qa tu bunyi khalaqani. Khalaqani. Itu bunyi gitu. Betul-betul abang klik dua motor klik khalaqani. Duk main gitu. Kalau kata yang apa-apa duk betul. Esok kalau salah dia hang pula. Oh, siapa jumpa ayat tu kau betul. Ya'idukum kita wa ya'idukum kan. Dah, ya'idukum du tu bunyi molek dia kata. Jangan jadi kolkol. Oh, jadi kita main motor klik dekat teh. Allah kata lagu ni baru tahu tak erti. Oh, tu aku kata tidak dengan ustaz ngaji dak. Tidak ni. Dak tak erti. Sebab tu kalau kau ngaji kau tak erti, bukan ngaji kau erti. Ya dah tak apa. Lah maknanya kalau ada peluang dia cari. Apa tanya berapa orang ngaji dengan Syekh? Dia kata ada 3 orang. 3 orang. Tak apa lah maknanya ada orang Kelantan lagi cari orang macam tu. Nak wayak bila kita dengar dia mengajinya lancar dia, betul dia, Allah lah galik. Jadi lalu semaya, suka maya situ, kita maya situ pun dia jadi galik. Sebab apa? Sebab dia baca kiraan lain, kita tengok gaya. Kalau dia maya pak lain, bukan kiraan kita baca dengan tu, Lailatul Qadar, jadi Lailatul Kamda. Dengan Kamda, batuk dia lagi. Betul tak? Tapi kalau dengan dia dia galik. So kita tengok dia baca. Bima kuntum ta'lamun al-kitab. Ta'lamun. Aku ngapa tu'allimun. Sudah mana tanya? Apa ta'lamun? Dia kata kiraan lain ta'lamun situ. Kiraan awak ngapa tu'allimun. Banyak ilmu kita boleh tu. Tu nak ayat kehebatan Quran. Jadi pertama baca, kedua dengar, ketiga hafal. Hafal ni. Dia kata, apa Quran? Kata, tak ingat. Tidak ada satu kenikmatan paling besar Tuhan beri kepada seorang hamba dia, melainkan mati dalam keadaan Quran dalam dada. Dia yang saya 30 juga. Jadi kalau rasa lepas tahu ataupun sudah ada YouTube membayar. Ya maknanya tak hafal semua. Tapi waktu usaha hafal. Tak boleh dia kata, jangan mati dia kata tidak hafal Quran usaha dia. Bagi dia apa Quran satu benda ni maksa. Dia besar. Pertama bawa dia makan di Hadramut. Makan rumah duduk tu bunyi lagu. La uhibbu hadha. Ana la uhibbu hadha. Saya tak suka lagu-lagu. Dia kata, apa? Al-qalbu. Dia kata, hati. Idza jaa al-Quran, bila Quran masuk dalam hati, zahabat al-aghani, lagu akan lari. Hati kalau masuk Quran, lagu lari. Wa idza jaat al-aghani, bila lagu mari, zahab al-Quran, Quran lari. Jadi apa nak makan ni, bunyi lagu tak sedap, kita ke Quran lari. Kita nak Allah lah, lagu lah banyak ni. Kita tengok berapa lagu yang kita ingat bandingnya berapa surah. Banyak lagu Sudirman berapa belah lagu ingat surah apa belah. Tu dah ayat. Jadi aku kata 3 apa tadabbur, kita tengok anda sama-sama. Insya-Allah doalah banyak-banyak pada Allah Taala, harapnya doa kita kena menanti qadar. Dan menanti qadar ni bila? Kalau tengok ulama menanti qadar ni, aku tanya seorang ulama Syekh Al-Waqidi daripada Yaman, saya tanya apakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Aku tanya dia. Dia pun jawab, tanda Lailatul Qadar ialah awak sembahyang maghrib berjemaah, awak sembahyang tarawih, awak baca Quran banyak, awak tidur malam, qiyamul lail, lepas tu awak sembahyang subuh berjemaah. Tu tanda Lailatul Qadar. Pelik jawab gitu. Lepas tu Pak Syekh jawab gitu. Kalau aku ayak kemu tanda, mu duk cari tanda, mu tak sembahyang. Kalau aku ayak
tanda malainya tenem ke apa, mu cari mana malai tenem tu cari siapa subuh tak jumpa pakai atas maya. Tanda dia buku amal beres. Tu kata Syekh Al-Waqidi ketika saya tanya dia, maknanya kita masuk fikir malai mana hak pentingnya tak 10 malai akhir ni wa amal banyak. Tak usah fikir. Saya paling tak setuju dalam Facebook dia post naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur Kelantan nak Kelingaya, tengok awal hari ni nampak redu, mungkin malam tadi malam Lailatul Qadar. Pak kita baca dah. Kau jumpa baca mesti akan dah betul tak salah ayat. Betul tahu dia tu. Tahu faham mana ustaz naik kapal terbang nak Kelantan. Nampak malam ni ustaz ni kata nampak malam 23, ustaz dia kata nampak malam 25. Hak nampak malam 23 tu dia ayat gitu. Hak tahu amal malam 23 ustaz tu ayat malam tadi akan dok dah lepas dah. Apa ustaz ayat malam 25 pun mana buat lepas orang. Kalau saudara kata nak ayat dalam Facebook malam tadi malam qadar pun tak tahu. Dia sudah. Apa? Sebab kita suruh kita ni 10 malam terakhir buat pelakon beres. Kalau ada ustaz yang abu dah rasa malam tadi, apa sekali. Menyebabkan orang lain berhenti buat amal sebab dia. Betul. Ni kan saya ustaz sana. Buat Facebook tu tak kau dia. Daripada Quran diturunkan semula daripada syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan tu diturunkan Quran. Mana daripada awal Quran, daripada awal lagi sampai ke akhir bulan Ramadan. Ada ayat. Sebab ada hadis Nabi, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Mujarilah Lailatul Qadar pada 10 malam akhir Ramadan. Lepas tu cari pula. Nabi kata di malam-malam yang janji. Mana Tuhan ni baik. Daripada 350 malam yang kecil jadi 30 malam. Daripada 30 malam dia kecil jadi 10 malam. Daripada 10 malam dia kecil jadi 5 malam. Tak cari lagi 5 malam kita tahu. Di situ. Juru tu baik nah Tuhan. Dia tak wigat. Kalau dia wigat 27 dia kata, wigat lagu tu. Pak kata masjid lagi lain itu ya. Ya waktu kau medo. Jadi kita cari insya-Allah lah. Sekolah tu lah mana ni. Pagi ni kita muka tak makan lagi kan, kita lama sikit. Sekolah tu lah. Moga-moga Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada kita dan jadikan kita sebagai peminat Al-Quran nombor 1. Kalau boleh kita ni mati dengan belajar Quran. Sebab Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang paling baik sekali orang yang belajar Quran dengan mengajar Quran. Jadi kita nak mati dekat yang baik sekali, usahalah untuk mendaftar diri sebagai pelajar Quran. Jadi belajar Quran siapa mati, insya-Allah kita mati dekat yang paling baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna laka fi hadha ash-shahr al-mubarak mutaqa minan nar. فاجعلنا اللهم ووالدينا وأبناءنا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا ومشائخنا وأقاربنا والحاضرين ووالديهم من أتقائك من النار. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah Kau janjikan pada hari-hari dan malam-malam daripada bulan Ramadan Engkau bebaskan hamba-hamba-Mu daripada api neraka. Maka kami mohon agar Engkau bebaskan kami, bebaskan ibu bapa kami, pasangan hidup kami, anak-anak dan zuriat keturunan kami, ahli dan kaum kerabat kami, guru-guru kami dan orang yang hadir dalam majlis pada hari ini serta ibu bapa mereka. Bebaskanlah kami semua daripada api neraka-Mu ya Allah dengan rahmat kasih sayang-Mu. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau terimalah amal ibadat kami, puasa kami, qiyam kami, rukuk kami, sujud kami, doa kami, bacaan Al-Quran kami, sedekah kami, dan Engkau tampunglah segala kekurangan kami ya Allah dengan rahmat kasih sayang-Mu jua ya Allah. Allahumma a'id Ramadana ilaina sinina ba'da sinin
wa a'waman ba'da a'wamin ala ma tuhibbu wa tardah. Ya Allah, kau kembalikan lagi Ramadan kepada kami untuk kami dapat hidup lagi di bulan Ramadan akan datang tahun demi tahun, sehingga kamu redha dan cinta kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.